Okey, so hari ni kita pergi jalan-jalan dekat Sansuria ni. Kita nak minum petang dekat sini. Kita tengok kedai apa yang ada dekat sini. Okey, so banyak betul macam-macam makanan ada kat sini. Kalau tengok ni, kek-kek kecil-kecil comel-comel ni memang menarik lah. Dia ada macam-macam rasa lah. Macam-macam dia rasa caramel lah, coklat lah. And then orang kata dekat sini London chocolate dia yang sedap. Sausage croissant dengan kek ni kan? Nombor 3. Croissant ni dengan kek 63 ni apa nama dia tadi? Croissant. Yang ni pula cheesy sausage roll. Yang ni pula mini caramel chocolate cake. So kita orang dekat mana ni? Dekat Sansuria, nama kedai dia. Nama kedai dia The Daily Kuih. Kita dekat Sansuria. Kita orang pun tak pernah datang sini. Tiba-tiba je nak datang sebab nak pergi ambil barang dekat apa namanya? Dekat mana? Dekat Gamuda Cove. So singgah sini dulu. So kita try tengok makanan dia sedap ke tak. So di berapa nak rasa ni? Okay. Ambil yang biasa tak ada? Sedap. Ya, mama kotak. Itu tu pun. Tengoklah budak kecil ni rupanya suka makan kek tu. Memang layan. Jangan apa potong. Comelnya. Okay, tu je lah videonya untuk hari ni. So, video ni record by using DJI Osmo Pocket 4. So, kita testing DJI Pocket Osmo 4 punya slow-mo. Memang terbaik lah. So, recommended lah. Sebab saya beli ni pun sebab tengok Fikri Zamri pakai. Dia yang suggest. So, memang the best. Enjoy guys. Bye.